Okay, dalam video kali ni nak masak sardin dengan tahu. Okay, mula goreng dulu tahu ni. Potong belah 4 ya. Kemudian letaklah ini ada bawang putih, bawang merah iris. Lepas tu ada lobak merah, carrot. Lepas tu letak cili. Ini cili apa pun saya tak tahu, tapi cili ni agak pedas ya. Cili tak sebiji je. Okey, tumis sampai layu. Kemudian tambahkan air sedikit. Okay, letak perasa, garam. Okay, kacau-kacau. Okay, kacau-kacau. Lepas tu sayur-sayur tu dah layu sikit. Cili, bawang. Barulah masukkan sardin. Ini sardin ya. Okay, tambahkan sedikit air. Kacau-kacau. Kacau-kacau masak sampai dia pecah minyak. Okey, dah siap dah. Inilah resepi sardin dengan tahu. Okey, selamat mencuba resepi ini. Wow.